gangguan sihir santau tu tengah aktif, kan, baru-baru lagi tengah kuat, baik, memang benda ni better amalkan. Lindung diri, benteng diri. Lepas tu masa baca tu, tutup macam ni. So kita punya hembusan angin tu kena kat tapak tangan. Macam ni kan. Tutup macam ni. Apa yang Fiza buat. Semua orang cara lain-lain, tapi ni Fiza cerita apa yang Fiza buat. Fiza share pengalaman Fiza. Pun bila Fiza buat macam ni, mujarab, berkesan. Tutup macam ni, lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim 3 kali, lepas tu yang 3 kul 3 kali, lepas tu ayat kursi 3 kali. Dah habis baca tu semua, tarik nafas, hembus. Bagi tapak tangan ni panas. Hembus tu, kita punya nafas tu dah kena tapak tangan, dah rasa panas. Sapu satu muka, atas kepala, semua area, sampailah hujung kaki, sampailah hujung jari kaki kita. Sapu semua. Buat sekali je macam tu. Baca Al-Fatihah 3 kul 3 kali, lepas tu ayat kursi 3 kali. Kita buat sekali je, lepas tu sapu. Rasa lain tau. Rasa macam badan sedap. Terus sendawa keluar. Kalau sendawa ke, rasa nak buang angin ke, nak membuang kat tandas ke, teruskan. Teruskan. Itu maksudnya berkesan. Kalau Fiza, Alhamdulillah, mujarab, berkesan. Sebelum ni Fiza ambil remeh benda ni. Sebab simple kan, macam kita dah biasa dengar baca Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi, tiup tangan, macam biasa, macam tak dahsyat, tak luar biasa. Tapi benda yang simple tu kan, ni pun ada dalam hadis kan, dia baca sebelum tidur untuk lindung diri. Ustazah pun selalu sebut benda ni, tapi kita tak sedar. Kita ambil, kita ingat benda tu, bila kita ingat benda tu kecil, benda tu simple, tak mujarab, tak efektif. Dah 3 bulan, hampir 4 bulan Fiza kena gangguan sihir santau ni. Alhamdulillah dah sihat. Tapi antara dua, ada orang yang sama hantar yang baru, atau sebab dalam badan ni dah ada tapak, ataupun kita punya lubang-lubang tu dah terbuka. Benda-benda halus kat sekeliling kita ni, dia senang masuk. Nauzubillah min zalik kan. Tapi macam tu lah. So walaupun dah sihat, tetap dinding diri, tetap amalkan apa yang kita amalkan sebelum ni, apa yang kita buat sebelum ni. Kan, kita dekat diri dengan Allah, semayang semua, dah zikir, selawat. Lepas tu kita hembus tu semua tu, walaupun dah sihat, tetap teruskan. Dugaan kan, dia dah kena sihir santau. Tapi kalau kita pandang dari sudut positif, maksudnya kita kena tetap teruskan untuk dekatkan diri dengan Allah. Percaya dengan Allah, Allah yang lindung kita.